ada lagi rim Jepun mampu milik guys. Okay guys, ada lagi stok Jepun sampai. Okay, hari ni Wan Cina nak juga buka kotak dan unboxing untuk rim Jepun yang harga dia mampu milik untuk korang. Okay, kali ini saiz 19 inci. So jom kita tengok rupa rim ni macam mana dulu guys. Okay guys, inilah rupa rim dia, rim 57CR daripada series Gremlites. Okay, so Wan Cina tak bosan unboxing rim ini sebab rim ni sangat-sangat cantik. Wan Cina masuk semata-mata untuk korang sebab hari itu Wan Cina dah unboxing 18. Ada orang juga cari 19 inci. So sama juga hari ini 19 inci depan mata korang. Okay, spek dia adalah 19 kali 8.5 JJ offset 35. Pasal dekat Civic spek dia memang cun guys. Okay, so kita boleh nampak lah, kita cakap lagi sekali, 57CR ni dia 5 spoke, sangat simple, kosong punya tempat banyak. So dia nampak belanja caliper. Okay, kalau korang nak pasang caliper besar-besar tu GT6 ke macam mana, semua dia boleh lepas guys. Okay, so memang 57CR ni ada big caliper clearance. Hari tu Wan Cina lupa nak tunjuk bagi korang tengok 57 dia nombor tu, dia pun ada carving kat sini. So memang sangat cantik untuk rim ni. Kita boleh nampak anti-slip memang tak ada lah. Lepas tu finishing rim ni semua memang sangat-sangat cantik. Okay, warna dia memang hitam kilat. So jom kita timbang dulu, tengok berat rim untuk 19 inci 57CR ni berapa guys. Okay, so guys, kita boleh nampak 9.8 kilo sahaja untuk 19 inci Gremlites 57CR ni. Okay, so rim ini memang sangat ringan lah untuk 19 inci. Kita boleh nampak sebab bukan semua floor foaming boleh buat sampai 9.8 kilo dengan kualiti begini yang sangat cantik. Shining black dia nampak, gloss black lah, bukan shining black lah, tapi rasanya boleh panggil shining black sebab hitam dia lagi kilat daripada glossy black yang biasa. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Kita nak review sikit 57CR yang warna hitam 19 inci untuk korang, harga yang mampu milik untuk rim Jepun guys. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.